ごいたくさんいる気がする。待って待って待って待って待って待って待って。なんか見えんの？いや、見えるわけじゃなくて、すごいたくさん来た。そう来た？いや、なんかわかんないんだけどね。もうちょっと本当にもうこういうのやめてよ、本当に。なんか見えんの？Ada jenis filem horor yang cuba menakutkan kita dengan jump scare. Ada pula yang guna muzik kuat, hantu yang tiba-tiba muncul depan kamera, atau makhluk yang mengejar watak utama sepanjang filem. But not for Noroi the Curse. Filem Jepun yang keluar pada tahun 2005 ini bermula dengan sesuatu yang nampak macam dokumentari biasa. Seorang penyiasat paranormal bernama Masafumi Kobayashi sedang mengumpulkan rakaman tentang beberapa kejadian pelik yang berlaku di Jepun. Pada awalnya, semuanya nampak macam kes-kes supernatural yang tak ada kaitan antara satu sama lain. Seorang budak yang mempunyai kebolehan psikik, seorang wanita yang mendengar suara pelik dari rumah jirannya, seekor burung merpati yang mati secara misteri, seorang pelakon yang mula berkelakuan pelik, dan seorang lelaki bernama Mitsuo Hori yang bercakap tentang sesuatu yang dipanggil Kagutaba. Masalahnya, semakin Kobayashi menyiasat semua perkara ini, semakin dia sedar bahawa sebenarnya semua kejadian tersebut sedang membawa kepada satu perkara yang sama. Dan perkara itu jauh lebih tua daripada yang dia sangka. Kobayashi merupakan seorang penyelidik paranormal yang sudah menghasilkan beberapa dokumentari mengenai kejadian supernatural. Tetapi ketika dia sedang menghasilkan dokumentari terbarunya yang diberi nama The Curse, sesuatu berlaku. Rumah Kobayashi terbakar. Isterinya, Keiko, ditemui mati. Dan Kobayashi sendiri hilang. Tak ada siapa tahu apa yang sebenarnya berlaku kepada dia. Jadi filem yang kita sedang tonton ini sebenarnya adalah rakaman dokumentari terakhir Kobayashi. Dan dari awal lagi, kita sebenarnya sudah diberitahu bahawa lelaki yang membuat semua rakaman ini akhirnya akan hilang. Itu sahaja sudah cukup untuk membuatkan kita tertanya-tanya. Apa benda yang dia jumpa sampai hidup dia sendiri berakhir macam tu? Kita kemudian dibawa kembali kepada siasatan Kobayashi. Salah satu kes pertama yang menarik perhatian dia ialah sebuah rumah milik seorang wanita bernama Junko Ishii. Jiran rumah tersebut mendakwa mereka sering mendengar bunyi bayi menangis dari dalam rumah Ishii. Masalahnya, Ishii sebenarnya tidak mempunyai bayi. Kobayashi cuba menyiasat perkara tersebut, tetapi tidak lama kemudian Ishii berpindah. Apabila Kobayashi dan juru kameranya Miyajima datang semula ke rumah lama tersebut, mereka menemui sesuatu yang pelik. Beberapa ekor burung merpati telah mati. Dan beberapa hari kemudian, jiran yang sebelum ini memberikan maklumat kepada Kobayashi bersama anak perempuannya meninggal dunia dalam satu kemalangan kereta. Pada ketika ini, Kobayashi masih belum tahu apa kaitannya. Tetapi penonton mula sedar bahawa sesuatu sedang berlaku. Sebab setiap kali Kobayashi mendekati satu misteri, akan berlaku sesuatu yang lebih buruk. Kemudian, muncul seorang budak perempuan bernama Kana Yano. Kana bukan budak biasa. Dia mempunyai kebolehan psikik dan pernah muncul dalam sebuah rancangan televisyen. Minasan, konbanwa. Konbanwa. Hai, genki ga ii desu ne. Konkai, minna to issho ni jikkenを行ってくれる超能力者の広津光一さんです。みんなにはね、最初にこれです。この投資をやっ緊張してるようですね。大人がこう自分の意識みんなね働き合うわけでしょ。ここだよ。ここに集中してみて。そしてフィルムケースの中の紙を強くイメージするの。そうするとね、ふわって浮かんでくるから。このケースの中の紙に何が書かれているかは私も広津さんも知らされていません。
それじゃあみんな一緒にこのフィルムケースの中の紙を見てみましょう。書いた紙がはい、正解は二重丸でした。はい、正解は二重丸だったんですけれども、皆さんよーく見てください。外側の丸と内側の丸、2箇所に途切れているところがあります。ちょっと難しいんですけど、いましたね。いましたね。いましたね。はい、君はこの子すごい。矢野かなちゃん。ちょっと Dalam satu rakaman, Kana menunjukkan kebolehan membaca sesuatu yang orang lain tak boleh lihat. Tetapi tidak lama selepas itu, Kana hilang. Kobayashi kemudian bercakap dengan ibu bapanya dan mereka memberitahu bahawa sebelum Kana hilang, ada seorang lelaki pelik yang pernah datang berjumpa dengannya. Namanya Mitsuo Hori. Hori mendakwa bahawa Kana telah diambil oleh sesuatu yang dia panggil ectoplasmic worms. に来ていただきました。はい、お出しましたこの方はですね、堀光雄さんと、おっしゃいましてですね、大変優秀な霊能力をお持ちの方です。現在は人類を霊体ミミズから守るための警告活動を行ってらっしゃるということですね。さあ、皆さんのもとにこの今ミラが言ってるかと思うんですけども、これちょっと意味が分かんないところもあるんですけども、本当だった。Dan walaupun kedengaran gila, Hori sebenarnya tahu jauh lebih banyak daripada yang Kobayashi sangka. Hori juga memberikan beberapa petunjuk yang akhirnya membawa Kobayashi kepada seorang lelaki bernama Osawa. Osawa tinggal di sebuah apartmen dan mempunyai satu tabiat yang sangat pelik. Dia membawa burung merpati ke dalam rumahnya. Dan kemudian, Osawa juga hilang. Sekarang Kobayashi mula nampak satu pattern. Burung merpati, Kana, Hori, Ishii dan kejadian kematian yang semakin banyak. Tetapi masih belum ada jawapan. Sehinggalah seorang pelakon bernama Marika Matsumoto mula mengalami sesuatu yang pelik. Marika pada asalnya hanyalah seorang pelakon yang Kobayashi temu bual untuk dokumentarinya. Tetapi selepas dia melawat sebuah shrine, sesuatu berubah. Dia tiba-tiba rebah dan menjerit, seolah-olah mendengar sesuatu yang orang lain tak boleh dengar. Selepas kejadian itu, Marika mula mengalami sleepwalking. Dan setiap kali dia tidur, dia melakukan sesuatu yang sangat pelik. Dia mengambil tali, wayar dan benang. Kemudian dia menyusunnya menjadi bentuk gelung yang bersambung antara satu sama lain. Kobayashi mula curiga.
Jadi dia memasang kamera untuk merakam Marika ketika tidur. Dan pada satu malam, rakaman itu menangkap sesuatu. Marika sedang tidur. Tetapi dari dalam bilik itu kedengaran satu suara yang sangat dalam. Satu suara yang menyebut satu nama. Kagutaba. Dan dari sinilah misteri yang selama ini kelihatan seperti beberapa kes berasingan mula bersatu. Kobayashi kemudian mencari seorang ahli sejarah tempatan. Dan akhirnya, dia mengetahui bahawa Kagutaba bukan nama manusia. Ia adalah nama sebuah entiti yang dipercayai sebagai sejenis demon. Beratus-ratus tahun dahulu, penduduk sebuah kampung bernama Shimokage pernah melakukan satu ritual untuk memanggil Kagutaba. Tetapi ada satu masalah. Kagutaba tidak menurut arahan mereka. Jadi penduduk kampung tersebut cuba mengurungnya. Setiap tahun, satu ritual perlu dilakukan untuk memastikan Kagutaba kekal terkawal. Kemudian pada tahun 1978, kampung tersebut ditinggalkan kerana kawasan itu akan digunakan untuk pembinaan empangan. Sebelum kampung itu ditinggalkan, satu ritual terakhir dilakukan dan rakamannya masih wujud. 村人たちは大変信心深いんですよ。近代になってからだいぶ形骸化しちゃいましたけれども、家の表に鎌を飾って厄除けにするという風習くらいはまだ残ってます。今でも下影村から移住した集落へ行くと家の表に飾ってあります。そうですか。 Dalam rakaman tersebut, seorang padri bersama anak perempuannya menjalankan ritual. Tetapi ketika ritual berlangsung, anak perempuan itu mula hilang kawalan. Dia menjerit. Dia menjadi seperti orang yang dirasuk. Dan Kobayashi kemudian membuat satu penemuan yang sangat penting. Wanita dalam rakaman tersebut sebenarnya ialah Junko Ishii. Jadi sekarang, persoalannya ialah, apa yang Junko Ishii lakukan dengan Kagutaba? Kobayashi mendapati bahawa Ishii pernah bekerja di sebuah sekolah kejururawatan. Dan di sana, dia terlibat dalam prosedur pengguguran lewat yang tidak sah. Ishii mengambil fitus-fitus tersebut. Dan kemudian, dia cuba menggunakannya dalam ritual Kagutaba. Inilah sebabnya Kana Yano begitu penting. Kana mempunyai kebolehan psikik yang sangat kuat.
Ishii menggunakan kana sebagai medium. Dia cuba mengulangi ritual lama yang pernah digunakan oleh penduduk Shimokage. Dan sesuatu telah berjaya dipanggil. Atau mungkin lebih tepat, sesuatu telah dibangunkan semula. Marika-chan? 9時頃、東京都練馬区にある広沼公園で男女7人がブランコ上部の鉄棒にロープがかけられた状態で自殺を図った可能性が高いとみて、Sementara itu, Marika semakin teruk. Jirannya bernama Midori ditemui mati selepas menggantung diri. Dan yang lebih pelik, bukan Midori seorang sahaja. Beberapa orang lain juga ditemui mati dengan cara yang sama. Kesemuanya menggunakan gelung yang kelihatan sangat mirip dengan gelung yang dibuat Marika ketika dia sleepwalking. Jadi, Kobayashi mula percaya bahawa semua ini bukan kebetulan. Kagutaba sedang mempengaruhi manusia, dan pengaruh itu menyebabkan mereka melakukan perkara yang semakin ganas dan pelik. Kobayashi kemudian memutuskan bahawa satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sedang berlaku ialah pergi ke tempat asal semuanya bermula, Shimokage. Kobayashi, Miyajima, Marika dan Hori pergi ke kawasan empangan Shimokage. Mereka cuba melakukan ritual untuk menghentikan apa yang sedang berlaku kepada Marika. Tetapi ketika ritual berlangsung, Hori tiba-tiba berubah. Dia menjadi panik. Kemudian dia berlari masuk ke dalam hutan. Kobayashi mengejarnya. Dan apa yang mereka jumpa di dalam hutan benar-benar mengerikan.次はいっぱい4泊いっぱいだから。どうもありかちゃん。どうした？楽になった。じゃあやっぱ効果あったんだね。よかったね。やっぱ来てよかったよ。堀さん、堀さん、堀さん、どうしたんですか？大丈夫ですか、堀さん？やばいことになった。
に行くください。早く山降りられん。山降りん。俺車のとこ戻ろうね。俺ちょっと俺さマリカちゃん頼むわ。分かりました。大丈夫。すぐ行くから。小林さんも空いてるんで行きましょう。本当に？行きましょう。ちょっと待ってください。堀さん。堀さん、ちょっと待ってください。松本さん。Beberapa ekor anjing telah dibunuh. Mereka kemudian menemui sebuah shrine lama. Kobayashi menghidupkan kamera night vision. Dan pada ketika itulah, filem ini memberikan salah satu visual paling mengganggu dalam keseluruhan cerita. Di bawah sebuah tori, mereka nampak Kana. Tetapi Kana bukan seorang diri. Kobayashi sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang kameranya sedang rakam. Dan kemudian, Marika tiba-tiba kembali normal. Seolah-olah sesuatu yang selama ini menguasai dirinya telah meninggalkannya. Tetapi penyiasatan Kobayashi belum selesai. Mereka akhirnya pergi mencari Junko Ishii. Dan apabila mereka sampai ke rumahnya, mereka menemui tempat yang benar-benar gila.
石井純子だよ。間違いない。縄で首つった。Tali dan gelong terdapat di merata tempat. Burung merpati telah dibunuh dan digunakan dalam ritual. Dan kemudian, mereka menemui Junko. Dia telah menggantung diri. Tetapi, di dalam rumah tersebut ada seorang lagi. Seorang budak lelaki. Budak yang selama ini dianggap sebagai anak Junko. Dan di sebelah budak tersebut, ialah mayat Kana. Kana sudah mati. Dia kemudian mengetahui bahawa budak tersebut sebenarnya bukan anak kandung Junko. Dan kerana kasihan, Kobayashi dan isterinya memutuskan untuk mengambil budak itu sebagai anak angkat. Pada masa itu, Kobayashi mungkin fikir semuanya sudah berakhir. Tapi sebenarnya, itulah kesilapan terbesar dia. Kobayashi kembali menemui ahli sejarah tersebut. Dan kali ini, dia diberikan satu maklumat yang lebih mengerikan. Ahli sejarah itu menunjukkan sebuah scroll lama yang menceritakan asal-usul Kagutaba. Dalam ritual asal, makhluk kecil digunakan sebagai sebahagian daripada proses untuk memanggil entiti tersebut. Dan Kobayashi akhirnya faham apa yang Ishii cuba lakukan. Ishii cuba mengulangi ritual tersebut menggunakan fetus yang dicurinya. Kana dijadikan medium. Dan budak lelaki yang berada di rumah Ishii mungkin bukan sekadar seorang budak. Tetapi Kobayashi masih belum sedar betapa dekatnya dia dengan bahaya. Selepas semua kejadian itu, Hori akhirnya ditempatkan di sebuah institusi mental. Tetapi, Hori berjaya melarikan diri. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemui dalam keadaan mengerikan. Dan kemudian, Kobayashi hilang. Rumahnya terbakar, isterinya mati. Dan semua orang menyangka itulah pengakhiran kisah tersebut. Tetapi kemudian, satu bungkusan dihantar kepada penerbit dokumentari Kobayashi. Di dalamnya terdapat kamera milik Kobayashi. Dan satu rakaman terakhir. Rakaman yang akhirnya menjawab apa sebenarnya berlaku pada malam rumah Kobayashi terbakar. Dalam rakaman itu, Hori muncul di rumah Kobayashi. Dia sudah tidak kelihatan seperti lelaki yang kita kenal sebelum ini. Dia panik. Dia yakin bahawa budak lelaki yang diambil Kobayashi itu ialah Kagutaba. どうしたんですか、堀さん。大丈夫ですか。堀さん。はい。やられたのか。何言ってるんですか。堀さん、そう石まずどっかやりましょう。ね。からの声が頭の中に。はい。かぐたばは生きてる。生きてる。今なんつったんですか。かぐたは生きてる。石井純子もう死んでるんですよ。かぐたばもういないんですよ。ね、一応病院に持った方がいいや。ね、持った方がいいですよ。ねえ、警察呼ぶ。ちょっと待って。何やってんだ。 Kemudian Hori menyerang Kobayashi dan tanpa belas kasihan,
Dia mengambil batu lalu memukul budak tersebut. Sekali, kemudian sekali lagi. Tetapi sesuatu berlaku. Ketika darah memenuhi wajah budak itu, wajahnya berubah. Untuk beberapa saat, kita nampak rupa sesuatu yang bukan lagi manusia. Kagutaba. Dan ketika itu juga, kelihatan bayangan Kana di belakangnya. Jadi semua petunjuk yang kita lihat sejak awal sebenarnya membawa kepada satu perkara. Budak itu bukan sekadar mangsa. Dia adalah bentuk fizikal atau sekurang-kurangnya vessel yang digunakan Kagutaba untuk muncul di dunia manusia. Dan Hori sedar perkara itu terlalu lewat. Tetapi mimpi buruk itu belum habis. Keiko, isteri Kobayashi, tiba-tiba berubah. Dia kelihatan seperti dirasuk. Dia mengambil minyak petrol, menyiramkannya ke tubuh sendiri. Kemudian, dia menyalakan api. Kobayashi yang masih cedera hanya mampu melihat isterinya terbakar di depan mata. Api mula merebak, rumah mereka mula terbakar. Hori pula membawa budak tersebut keluar dan Kobayashi cuba bangun, cuba melarikan diri. Tetapi rakaman itu berakhir sebelum kita tahu apa yang sebenarnya berlaku kepadanya. Kemudian skrin menjadi gelap. Dan satu maklumat terakhir muncul. Masafumi Kobayashi masih belum ditemui. Filem ini sebenarnya tidak memberikan kita jawapan yang sempurna tentang Kagutaba. Kita tak tahu dengan jelas apa tujuan sebenar makhluk itu. Kita juga tidak benar-benar tahu apa yang berlaku kepada Kobayashi selepas rumah itu terbakar. Dan itulah yang membuatkan ending filem ini terasa lebih mengganggu. Sebab kalau kita tengok balik dari awal, semua yang berlaku sebenarnya sudah diberi petunjuk. Suara bayi, burung merpati, Kana, Hori, gelung tali, ritual, fetus, Shimokage, dan akhirnya budak lelaki itu. Semuanya perlahan-lahan menuju kepada satu titik, Kagutaba. Dan mungkin perkara paling menakutkan tentang filem ini bukanlah rupa Kagutaba, tetapi hakikat bahawa hampir semua orang yang cuba memahami benda tersebut akhirnya menjadi sebahagian daripada kutukan itu sendiri. Mereka terselamat. Kana tidak. Ishii mati.
Hori mati, Keiko mati, dan Kobayashi hilang tanpa jejak. Sementara itu, sesuatu yang menyerupai Kagutaba telah meninggalkan rumah tersebut. Dan kita tidak pernah benar-benar diberitahu ke mana ia pergi selepas itu. Itulah sebabnya filem ini terasa berbeza daripada horror biasa. Ia bukan cerita tentang seorang lelaki yang bertemu hantu. Ia adalah cerita tentang seorang lelaki yang cuba menyusun terlalu banyak kejadian pelik menjadi satu jawapan. Dan semakin dekat dia dengan jawapan itu, semakin dekat juga dia dengan kutukan tersebut.